Kisah ni berkenaan tentang seorang lelaki yang kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah menengah lama dekat Kuala Kangsar. Sekolah ni memang dah berpuluh tahun. Bangunan kayu pun ada lagi. Tapi malam tu dia jumpa sesuatu yang tak pernah boleh dia lupakan. Malam tu hujan renyai-renyai. Masa tu dia tengah buat rondaan macam biasa. Sampai dekat blok lama, blok yang dah lama ditinggalkan. Jadi dia terdengar bunyi ketukan dari dalam stor. Dan dia ingatkan mungkin kucing ataupun tikus. Tapi bila dia cuba buka pintu, gelap. Hanya satu cahaya dari lampu suluh yang dibawa tu. Jadi dalam stor tu cuma ada meja lama, kerusi patah dan satu benda yang dia tak pernah nampak sebelum ni. Sebuah cermin besar. Berdiri tegak di hujung bilik, bingkai dia berukir nampak macam antik. Tapi yang pelik, pantulan dalam cermin tu tak sama dengan apa yang dia nampak dari luar cermin. Dalam pantulan dalam cermin tu, stor tu nampak bersih, terang dan ada seorang berdiri betul-betul di belakang dia. Jadi dia pusing ke belakang, bila dia toleh kosong, tak ada orang. Tapi dalam cermin tu, makhluk tu masih ada. Rambut panjang, muka pucat, mata hitam, dia makin dekat. Tapi hanya dalam cermin. Dan lelaki tu cuba keluar. Tapi pintu stor terhempas kuat dan terus terkunci sendiri. Dia terus menjerit sekuat hati, ketuk pintu tapi tak ada siapa yang dengar. Cahaya lampu suluh mula malap. Dan makhluk dalam cermin tu, dia senyum dan menyeringai memandang dia. Tiba-tiba rasa sesak nafas. Dada dia berat. Makhluk tu letak tangan dia atas cermin dan tangan tu mula tembus keluar macam nak tarik masuk ke dalam cermin tu. Lepas kejadian tu, dia pengsan. Dan esok paginya, bila dia sedar, dia ada dalam balai pengawal dan kawan dia kata yang dia jumpa terbaring dekat luar stor, baju basah kuyup. Tapi bila dia buka stor tu, cermin tu tak ada. Dan setiap kali bila dia lalu blok lama tu, dia akan dengar bunyi ketukan dari dalam. 3 kali, perlahan tapi cukup untuk buat dia ingat. Dan dia masih rasakan makhluk tu masih lagi menunggu.